Assalamualaikum, jumpa lagi dalam channel Dapur Kidal. Hari ni saya nak buat sambal tomat kawan-kawan. Sambal tomat yang simple, senang, mudah, okey. Tak banyak guna bahan, okey. Jom masuk Dapur Kidal. Buat sambal tomat ya. Bahan yang diperlukan adalah bawang cili. Cili besar hidup ya, merah. Ada 8 biji, tomato 3 biji, bawang merah ada 2 dan juga cili padi merah ni ada 8 ya. Kita akan buat sambal tomat, okey. Potong dulu cili. Semua bahan ni kita akan blender ya. Kita akan potong cili dulu. Cili ni potong supaya bila kita tumis nanti tak meletup-letup lah, okey. Ni saya potong bawang sekali. Ni potong untuk kita blender ya. Saya tak goreng dulu. Saya buat blender dulu baru goreng, okey. Ni tomato pun sama. Saya akan potong semua dan saya akan blender sekali ya. Okey kawan-kawan, ini saya akan blender 2 kali ya. Sebabnya blender kecil, jadi saya akan blender 2 kali. Okey, ini saya blender sekali dan saya akan blender lagi sekali ya. Okey, nak memudahkan saya akan patah-patah sahaja. Sebabnya blender kecil, jadi kita akan blender sikit-sikit lah. Nanti kita akan tumis lama ya. Ini cara simple ya. Setengah orang akan goreng dulu, tapi saya tak goreng dulu ya. Saya akan buat sekali jalan je kawan-kawan. Okey, ini pun tomato pun saya akan blender sekali. Okey, ini saya dah potong-potong dan saya akan blender kali kedua ya. Ini dah blender ya. Kita akan tumis. Okey, daripada bahan tadi kita dapat 1 mangkuk ya. Ni kita akan tumis sampai kering. Nanti dia akan jadi separuh kawan-kawan. Okey. Okey kawan-kawan, minyak dah panas. Kita boleh tumis ya. Bahan kita blender tadi. Okey kawan-kawan, sekarang ni kita akan keringkan airnya dahulu ya. Okey, bila dah kering nanti kita akan tambah minyak lagi untuk betul-betul bagi cili ni masak ya. Okey kawan-kawan, ini dah mula mengering ya. Okey, kita akan keringkan lagi air yang kita blender tadi ya. Ni cara saya ya. Saya akan keringkan air dulu, baru saya akan tambah minyak ya. Okey, ini keringkan sikit lagi. Okey, sebab ini ada air lagi kawan-kawan. Okey kawan-kawan, ni dah kering ya. Saya akan tambahkan minyak. Allah. Saya bubur minyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak ni agak-agak. Okey, agak-agak bahan kita ni boleh ditumis lah. Boleh sampai pecah minyak lah. Okey. Ni saya dah tambah minyak. Kita akan tumis sampai pecah minyak ya. Okey kawan-kawan, ini dah mula pecah minyak ya. Kita akan masuk bahan-bahan yang lain pula. Allah. Ini kawan-kawan, saya lupa nak record. Saya ada masukkan gula keret ya. Gula keret ni bagi penyedap lah. Okey. Saya tak bubur gula putih ya. Saya bubur gula keret ni ya. Okey. Okey kawan-kawan, macam ni bentuk dia gula keret. Saya bubur 1 keping tadi gula keret. Saya bubur sedikit garam ya. Okey, garam ni tak perlu banyak-banyak lah. Nanti saya akan bubur bahan-bahan yang lain lagi ya. Kita akan masuk step by step ya. Okey kawan-kawan, saya masukkan sedikit cuka ya. Ini tips dia lah. Cuka ni untuk bagi tahan lama ya. Okey, itu sahaja bahan-bahannya. Kita akan masak lama ya, sampai dia pecah minyak. Kalau nak bagi tahan lama sambal ni, boleh lebihkan minyak ya. Kerana minyak boleh bagi tahan lama kepada sambal ya. Alhamdulillah kawan-kawan, ini sambal kita dah siap ya. Saya tak bubur minyak banyak ya. Jadi saya ganti dengan cuka ya. Itu tips lah. Kalau kawan-kawan tak nak bubur cuka, boleh bubur minyak banyak ya. Bagi sambal kita tahan lama. Okey.
Ni dah siap masak kawan-kawan. Ni cara saya lah. Setengah orang akan goreng dulu, blender baru goreng balik. Macam saya tak. Okay, saya buat macam ni je. Sekali jalan je, simple senang kawan-kawan. Alhamdulillah, simple senang kawan-kawan. Okay, ini sambal tomat kita dah siap. Boleh cicah dengan macam-macam jenis makanan. Okay, ini dah siap juga sambal kita. Ini saya akan simpan dalam peta ais. Dan ini dah siap steril ya. Botol ni saya dah sterilkan dulu. Okay, yang ini dah siap. InsyaAllah sedap, buat penambah selera. Buat makan dengan apa-apa sahaja pun boleh. Okay, jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.